Masa begitu pantas berlalu dan kami telah pun memasuki hari ketiga percutian kami ke Kyrgyzstan. Dan dengan berat hatinya, kami akan meninggalkan Konkeme National Park ini yang telah memberikan pengalaman luar biasa. Berlatarkan alam pegunungan, kami melakukan aktiviti berkuda, menuruni denai dan menyelusuri sungai-sungai glasier. Memori indah ini akan tersimpan rapi di dalam hati dan fikiran sebagai kenangan percutian ke Kyrgyzstan. Perjalanan mengambil masa 4 jam ke destinasi seterusnya, namun dengan pemandangan Gunung Ganang yang indah terbentang ini, ia bagaikan tidak terasa. Kami sekarang sedang menuju ke Ishkul Region. Setelah menempuh satu perjalanan yang agak panjang, kami akhirnya tiba ke Nest House. Wow, cantik kan? Indahnya tempat ni. Walaupun dia bertaraf guest house, tapi ia sangat something lah. Memang cantik. Dengan view Tash Ishkul tu, memang selesa, memang teruja lah untuk menginap kat sini. Cumanya ada satulah cabaran kan untuk orang yang berusia ni. Beg ni kalau nak kena angkat, nak naik tangga ni, alah, lemah jugalah semangat kan. Tapi kata orang ini adat lah. Adat kalau melancong memang susah nak dipisahkan antara beg tangga dan penginapan. Jangan bawa baju banyak-banyak kalau boleh. Dan sebagai upah angkat beg naik tangga, kami dari bilik ni kan dapat menyaksikan saujana mata memandang Tasik Ishkul. Indahnya dengan matahari pagi, sunrise tu. Tengok Tasik, tengok sunrise, tengok view semua ni. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Istimewanya Tasik Ishkul Region ini, ia adalah merupakan sebuah tasik alpine besar yang tidak pernah membeku walaupun dikelilingi oleh pergunungan bersalji. Hal ini disebabkan kerana ia berair masin. Tasik Ishkul bermakna tasik hangat kerana airnya yang masin dan tidak pernah beku serta jernih. Even when the air runs out, even when the water's gone, even when the sky goes black, I'll still be holding on. I'll still be holding on, my dear. Even when the world ends, I'll be right here. I'll wipe away your angel tears. Have no fear, have no fear. Setelah selesai bersarapan, kami meninggalkan Nest House ini untuk ke destinasi yang seterusnya. Dalam setengah jam perjalanan, kami akhirnya sampai ke destinasi yang dituju, iaitu Bokonbayvo yang masih lagi di dalam wilayah Ishkul. Dan di sini nanti kita akan menyaksikan aktiviti ikonik di Kyrgyzstan, iaitu pertunjukan helang pemburu. Pertunjukan helang pemburu ini atau eagle hunting sebenarnya wujud dan popular di sekitar Danau Ishkul, Kyrgyzstan.
Dan ia adalah merupakan aktiviti tradisi bagi kaum Bakuchi yang melatih helang emas untuk memburu. Very strong. See 5 kilometers. Rabbit, foxes. Eagle eating on first training process. This young eagle flying on the fox skin training process. On the fresh meat, any meat on the fresh. 700 grams to 1 kilogram. The summertime every day. Benda-benda ni dia kejar benda tu. Dia kejar benda tu. Simple lah kan. Oh, dia kena scam lah ni. Jual je lah kat dia. Oh. Every fly reward. Dusty roads, anemia skies. Tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside. Holding your hand, I'm filled with pride. Fields of corn beneath the golden sun. Laughing together when the work. Dalam pertunjukan ini, kita boleh saksikan bagaimana kaum Bakuchi atau pemburu nomad ini melepaskan helang emas ini untuk menangkap umpan. Selalunya mereka gunakan rubah atau tupai palsu. Jadi kita tengok macam mana helang tu terbang dengan gagahnya menyambar umpan. Okey, tengok. Inilah dia umpan rubah palsu yang digunakan. Tertipu juga helang emas tu kan. Ready? Video. Tapi saya lori dia diangkat bang. Cakap apa? This eagle noise meat. Okey, sekarang kita saksikan aksi Adnan dan sahabat-sahabat saya semua nak menjulang, merasa macam mana beratnya haiwan ni. Pengalaman untuk berjinak-jinak dengan helang emas ni. Berat tau. Kipas tak apa dengan dia tengok. Lagi. Sleigh riding has so much fun. Ride across the green meadow. Sleigh riding has so much fun. Sliding around, I'm happy. Covered with mud, that's okay. Wash it and we'll be clean. How wonder nature is to me. Best childhood memory. Tinggi, goyang. Sekarang kita saksikan aktiviti anjing pemburu pula. Pertunjukan anjing pemburu. The morning hum, it drifts like smoke through
curtains thin, the day awoke. Your laughter stirs the sleepy air, a melody I can't compare. You're sweet as honey, soft and slow, a summer breeze, a gentle glow. With every step, my heart will grow. You're sweet as honey, don't you know? Dia yang suruh. Dia yang suruh, bukan saya. Allah. Pull, stronger. Stronger. Not nothing. Stronger. Pull. More. Pull, stronger. More. Pull. Tarik lagi. Go. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make, And I want to share all my love with you. No one else will do. and Your eyes, they tell me how much you care. Harap-haraplah ada masjid. Nak ambil gambar masjid lah. Oh, ni masjid. Akhirnya saya dapat masjid. Kuburan di Kyrgyzstan ini terdapat binaan di atasnya. Begitulah amalan yang dibuat oleh masyarakat mereka. Dan dapat kita saksikan sekarang, buah-buah apple dibiarkan kering atas pokok tu. Kenapalah mereka tak petik? Dah banyak tau, banyak pokok yang masih lebat lagi buah-buah apple tu. Tapi macam geramnya, kalau masa sebelum busuk tu kita petik kan baik. Ada yang busuk tapi ada juga yang masih elok tau. Sayangnya, kenapalah tak sedap ke apa mereka tak ambil buah apple ni? Kita perhatikan di ladang apple ni juga ada bela binatang. Sama macam dekat Malaysia kan, ladang kelapa sawit kita ada bela lembu-lembu. Macam tu lah, mereka ada binatang peliharaan di ladang apple ni. Dan sedikit saya kongsikan wajah-wajah penduduk tempatan di Kyrgyzstan. Dengan itu maka berakhirlah episod ketiga saya dan kawan-kawan di sini. Kita bersambung di episod seterusnya, episod 4. Dalam episod 4, saksikan saya, suami dan kawan-kawan bermain salji sepuas-puasnya di bumi Kyrgyzstan yang indah ini. Kita jumpa lagi.